Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Kak Sheila nak share satu resipi yang sangat senang lah, iaitu masak lemak cili padi ikan sekap dengan menggunakan paste masak lemak cili padi yang hari tu Kak Sheila buat tu. Okey, jom kita tengok resipi dia. Okey, kat sini ada 1 ekor ikan sekap yang saiz sederhana nah. Lepas tu ni paste masak lemak cili padi yang Kak Sheila buat hari tu. And then bahan-bahan sampingan dia, 1 asam keping, santan, 1 serai ketuk-ketuk, sedikit serbuk kunyit, garam, gula somtam. Tak ada gula somtam pun gula lain. Okey. Dan 250 ml air. Nah. Okey, dalam kuali kita masukkan air. Lepas tu masukkan serai yang ketuk tu, asam keping. Kemudian masukkan paste masak lemak cili padi tu. Kak Sheila masukkan 3 sudu besar. Bukan 3 sudu besar, 3 sudu makan lah, tapi penuh lah nah. Okey, lepas tu Kak Sheila masukkan gula somtam sikit. Garam sikit saja nah. Ni kok dah terlajak garam ni. Garam bubur sikit sebab dalam paste tu ada garam dah. Serbuk kunyit ni kira option lah, nak bagi dia warna dia lebih kuning tu yang kau tambah tu sikit. Okey, bagi dia mendidih. Bila dia dah mendidih, boleh masukkan ikan. Kita tak payah tunggu dia pecah minyak ke, sebab paste ni kan dah masak. Okey, masukkan ikan. Lepas tu kita biarlah 1 minit ke 2 minit ke. Lepas tu kita terbalikkan dia pelan-pelan lah, sebab ikan ni lembut. Lepas tu tutup. Biarlah selama 2 minit. Sementara tu Kak Sheila bancuh santan ni dengan sedikit air. Sebab Kak Sheila tak nak dia berketul-ketui nah. Selepas 2 minit kita buka tudung. And then masukkan santan. Masak lemak ni Kak Sheila buat pekat lah. Kalau cayak dia tak best. Kan kalau cayak ceroy tu orang kata kan, dia tak best. Nah. Lepas tu kita renihkan selama 2 minit lagi dengan api perlahan. Tutup tudung dia nah. Okey, selepas 2 minit lagi, set lah timer nah. Selepas 2 minit lagi kita buka tudung dia, kita kacau-kacau. Kita terbalikkan dia. Dia dah masak lah ni, kalau tak mau terbalikkan dia pun tak apa dah. Ni saja gatai nak bagi terbalik pula lagi. Okey. Lepas tu masak lah, siap lah. Tutup api. Senang ya kan. Lepas tu kita tabur daun kunyit yang kita potong halus-halus ni. Ni Kak Sheila potong tak berapa halus ni, kasar juga. Kalau boleh apa potong halus-halus lagi baru cantik. Okey. So selamat mencuba. Assalamualaikum.